Apa ni? Tadi tolong Atuk buat kerja, tapi dia tak bagi upah pun. Sengih tu kenapa? Duduk makan. Kak, Opah, tengok ni. Kita orang buat sendiri. Apa ni? Tekalah. Assalamualaikum. Suara Atuk. Waalaikumsalam. Nah, Atuk bawa rambutan untuk kita orang. Terima kasih, Atuk. sama-sama. Atuk pergi dulu. Tak payah. Kita orang boleh buat sendiri. Wah. Orang nak tolong. Belagak pula. Cepatlah. Apa itu? Semua jauh dari tingkap tu. Bahaya. Banyak serpihan kaca. Cikgu, nenek saya cakap kalau cermin pecah, petanda tak baik. Cikgu, benar. Mak kau mandi sungai ya? Bagi tahu mak kau. Mana ada? Aku pergi pancing ikan je. Pancing ikan mana ada basah kuyup macam ni? Joran pun tak ada. Tak baik tipu. Betul lah. Api. Kau pingsan ni, Ijat? Puk ni pasal. Tak sukalah duduk sini lagi. Harap-harap ada orang datang beli aku. Siapa tu? Saya tak faham. Jangan risau. Sambil kita buat aktiviti ni, kita belajar. Cikgu akan terangkan, kamu akan faham. Mula-mula, mari pilih kertas. Kamu akan mainkan waktu. Opah, Akak. Awal balik, tak ada kawan ke? Ada, tapi semua nak balik awal. Sebab nak pergi terawih malam ni. Kan besok dah mula. Sebenarnya... Dah, pergi duduk. Akak masakkan. Yeay! Ayam goreng, kegemaran Ipi. Mestilah, sebab kuih baru kan? Apa kata akak namakannya kuih bidadari? Kuih bidadari? Itu nama kakak Ehsan kan? Bisalati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini, fardu ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Dah ingat dah? Ni. Pancing ikan je. Pancing ikan mana ada basah kuyup macam ni? Joran pun tak ada. Tak baik tipu. Tuhan marah. Yelah. Aku mandi sungai. Jangan bagi tahu mak. Kau satu, aku satu. Itu nak satu lagi. Kejap Ramainya. Kau orang bertiga ni kecil-kecil lagi Opah dah pastikan diberi suntikan vaksin. Selamat kita. Pergi ajak audisi. Kat mana audisi tu, Susanti? Maaf ya, saya lupa. Apa kau ni? Rambutan dia berbuah lebat. Strawberry? Anggur? Tak ada. Opah beli buah-buahan tempatan je. Buah yang ditanam dan dikeluarkan di negara kita. Banyak buah-buahan. Memang takut. Badut akan bawa belon merah dan... Apa jadi, Kak?
tak jadi apa-apa. Orang terkejut je bila meletup.